tak boleh ganggu orang yang sedang beribadat dalam masjid. Di Perlis ni tak ada. Tapi tuan-tuan, jawatankuasa kena pastikan hal ni tak berlaku. Yang boleh guna pembesar suara hanyalah salat 5 waktu. Azan, iqamat, salat 5 waktu. Waktu kuliah dalam masjid. Kalau kuliah tu tidak perlu disiarkan di luar masjid, tak perlu. Orang yang duduk dalam masjid nak dengar, mereka duduk dalam masjid dengar. Saya bawa ni tuan-tuan, saya cerita dalam kuliah Masjid Alwi. Saya balik daripada Kuala Lumpur, lalu singgah satu masjid di Penang yang besar. Ya Allah. Habis dah semayang, zikir begitu kuat. Dia kata, dia orang lain, okey ya. Mungkin orang ingat benda tu kewajipan. Orang tak tahu itu kesalahan. Nabi SAW, i'takafa Rasulullah SAW fil masjid. Nabi i'tikaf di masjid. Fasami'ahum yajharuna bil qira'ah. Nabi dengar orang kuatkan bacaan. Fakashafa sitr. Nabi angkat. Nabi i'tikaf, Nabi angkat. Lansir itu. Nabi kata, ala inna kullakum mudajin rabbah. Ketahuilah semua kamu sedang bermunajat kepada Tuhannya. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Jangan sebahagian menyakitkan sebahagian yang lain. Wala yarfa'u ba'dukum ala ba'd. Jangan sebahagian mengangkat sebahagian lain fil qira'ah, di dalam bacaan. Tak boleh. So imam kalau dia buat gitu, dia ingat dapat pahala, dia menyanggahi sunnah Nabi SAW. Nabi larang.